عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام إلى والدنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداهم إلى صراط مستقيم يكون من أهل الجنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Mudah-mudahan Tuan Pengerusi, seluruh ahli jawatan kuasa surau, Al-Fadhil Ustaz Syekh Hussein, seluruh para asatidzah, para pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, temannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan juga peluang untuk kita bertemu kembali pada malam ini untuk kita menyambung kembali perbincangan kita menggunakan kitab kita, iaitu kitab Idaman Penuntut pada menguraikan yang kusut yang dihimpun dan disusun oleh tamu kita Syekh Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya rahimahullah ta'ala. Cumanya pada malam ini kita akan membaca ataupun membincangkan tajuk yang lebih hampir dengan keadaan kita pada hari ini, iaitu bab berkaitan dengan udhiyah ataupun bab berkaitan dengan ibadat korban. Jadi hari ini kita akan baca bab korban dulu, insyaAllah. Oleh kerana kita ni pun nak korban tak lama dah, tinggal lagi lebih kurang tak sampai 2 minggu lagi lah, 12 hari 12 hari lagi. Maknanya tak sampai 2 minggu lagi kita dah nak maknanya akan menyambut Hari Raya Aidil Adha, dan ada sebahagian kita yang akan melaksanakan ibadat udhiyah ataupun korban. Jadi kita guna kitab kita insyaAllah sebagai pedoman. Kalau dalam kitab Jawi muka surat 178. Kitab Jawi kita 178. Kalau kitab Rumi berapa? 91. 91. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. Baik, udhiyah. Udhiyah. Surat 178. Udhiyah. Udhiyah atau korban itu sunat muakkad. Hukum dia. Udhiyah ni maknanya korban. Udhiyah asal-asal perkataan dia ialah dhahwah, yang membawa maksud waktu duha. Itu asal maksud dia. Asal perkataan dia udhiyah ni mai dari perkataan dhahwah, maknanya waktu duha. Kenapa akan dinamakan dengan waktu duha? Sebab ibadat korban kita ni biasanya akan dibuat pada waktu awal pagi, waktu duha. Itu asalnya daripada perkataan itu.
Daripada perkataan itu barulah terbit perkataan udhiyah yang membawa maksud kalau kita ni sembelihan, sembelihan yang dijadikan sebagai salah satu daripada cara kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tertentu. Iaitu pada hari raya Aidil Adha ataupun hari raya haji, dipanggil hari Yaumul Nahri, pada 10 Zulhijjah, dan ayyamut tasyriq, hari tasyriq, iaitu pada 11, 12 dan 13. Jadi maknanya ibadat korban ni boleh buat 4 hari ya. Bermula daripada 10 Zulhijjah, selepas daripada waktu syuruk, lepas pada syuruk sikit, maknanya lepas daripada yang afdalnya lepas daripada duha, maknanya lepas kita sembahyang raya, maka kita bolehlah buat ibadat korban. Sehinggalah pada hari yang keempat, iaitu 13 Zulhijjah. Taib. Itu satu maksudlah daripada kataan ataupun pembicaraan kita ni, al-udhiyah ataupun korban. Kemudian Syekh kita dibubur terus maksud apa nama hukum dia. Kata Syekh kita, udhiyah atau korban itu hukumnya adalah sunnat muakkad, ataupun sunnah muakkadah, sunnat yang sangat kuat dituntut. Hukumnya adalah sunnat muakkadah kifayah. Sunnat muakkadah kifayah, maknanya sunnat yang sangat dituntut, dan kalau ada daripada ummah kita sudah ada seorang yang melakukannya, maka terlepaslah hukum sunat kifayah, sunat muakkadah kepada semua orang. Contoh, dalam rumah kita ada kita, isteri kita, anak kita, menantu kita, berapa orang, katalah 2 keluarga atau 3 keluarga dalam rumah kita. Kita tak buat, isteri kita tak buat, anak kita tak buat, menantu kita buat. Jadi menantu kita buat, maka sudah lepaslah tuntutan sunnah muakkadah dalam rumah kita. Jadi panggil sunnah muakkadah kifayah. Dia macam fardu kifayah lah kan. Fardu kifayah ni maknanya bila ada orang dah buat sesuatu yang jadi tuntutan fardu itu, maka orang lain tak payah. Fardu kifayah. Bila ada satu orang, satu kumpulan yang telah melaksanakan tuntutan tersebut, maka gugurlah hukum fardu kepada orang yang lain. Samalah maknanya dalam isu kifayah ini, sunnah muakkadah kifayah dalam satu rumah kita itu ada orang yang dah buat, maka gugurlah hukum sunnah muakkadah, yang sangat kuat dituntut untuk dilakukan. Baik. Kalau tak buat pun tak apa, cumanya adalah ancaman sikit. Ancaman itu sebab nak menunjukkan kepada muakkadah tu. Sunat muakkadah yang sangat kuat dituntut. Siapa yang ada, kata Nabi SAW dalam kitab hadis, Nabi kata, siapa man kana lahu si'ah, siapa yang ada baginya keluasan, maknanya dia ada duit lebih, duit banyak, untuk dia melakukan udhiyah ataupun korban ini, dia tidak melakukannya, maka Nabi kata tersodok mainlah masjid kami. Tak sodok mainlah ke musalla, Nabi tersodok main. Bukanlah maksudnya hukum dia berdosa kalau tak buat dah. Hukum dia adalah sunat. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW sebut cerita pasal orang yang nak melakukan ibadat korban ini, dia apabila masuk saja 1 Zulhijjah, maka kalau orang nak buat korban, dia tak digalakkan supaya jangan mencabut bulu-bulu dia, jangan gerak kuku, jangan cabut bulu dan sebagainya. Idza ra'aitumul hilala Zulhijjah, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah,
wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang daripada kamu ingin melakukan korban. Maknanya daripada perkataan idza arada ahadukum, kalau seseorang daripada kamu berkehendak, teringin nak, maka di situ menjadikan hukumnya adalah sunat. Cuma sunat yang macam mana? Sunat yang sangat dituntut. Karena itulah Nabi kata, kalau siapa yang ada keluasan, ada duit banyak, duit lebih banyak, kemudian dia tak melakukan korban, bukan Nabi kata tertutup mai kan. Itu maksudnya. Maka hadis itu dikuatkan untuk menjadikan dia sebagai satu sunat yang sangat kuat dituntut. Dia panggil sunat muakkadah. Sunat yang sangat kuat dituntut. Baik. Kepada siapa ni? Bagi orang haji. Sunat juga, sunat muakkadah juga kepada orang yang berhaji atau orang yang tidak mengerjakan haji. Kita yang tak buat haji, kita duduk ada di Malaysia, maka kita dah tak buat haji, maka kita buatlah ibadat korban. Kalau orang nak duduk di Mekah, dia buat haji, kita duduk di Kulim buat korban. Sangat dituntut. Tiada wajib ia melainkan dia tak jadi hukum dia wajib, dia hukum dia adalah sunat muakkadah. Tetapi sunat muakkadah ini pun boleh jadi wajib, boleh berubah hukum dia jadi wajib bila jika dinazarkan. Yang pertama, kalau kita nazar, kita bernazar seperti dikatanya, kerana Allah wajib atas aku berkorban. Maknanya dia mestilah faham nazar ni kena mulut, kena sebut. Kerana Allah saya wajib berkorban pada tahun ini, ataupun saya wajib berkorban, ataupun saya bernazar untuk melakukan korban pada tahun ini. Bila dia sebut kata nazar, maka dia mewajibkan ke atas diri dia untuk melaksanakan korban, maka wajib hukum dia. Wajiblah hukum dia untuk melaksanakan korban tersebut. Itu kerana nazar. Sama ada nazar itu kerana nazar yang mutlak ataupun nazar yang muqayyad, yang ada sebab. Yang dia kaitkan dengan sesuatu. Saya bernazar akan melaksanakan korban kalau anak saya dapat 11A SPM. Tengok result sungguh 11A. Jadi tahun ni dia kena buat korban. Itu kalau dia nazar yang terikat, muqayyad. Kalau dia nazar mutlak saja tak saja. Memang saya bernazar, saya tahun ni saya nak buat. Saya bernazar untuk melakukan korban. Maka dia jadilah wajib. Jadi wajib. Itu satu. Jadi wajib kerana nazar. Yang kedua, dia boleh jadi wajib juga kerana atau macam nazar. Dia macam nazar, tapi bukan nazar. Dia panggil apa? Ta'yin. Ta'yin apa? Dia tentukan. Dia telah menentukan. Seperti dikatanya, ini binatang atau binatang ini aku jadikan dia sebagai korban. Dia tentukan binatang itu. Ni binatang ni lembu siapa ni? Lembu ni. Oh, besar elok. Lembu ni aku buat korban. Bila dia sebut lembu ni aku nak buat korban. Maknanya dia ta'in lembu tu nak buat korban, maka lembu tu lah nak kena dia nak kena buat korban. Ataupun dia sebut ni lembu ni saya nak buat korban pada tahun ni. Ni hak lembu ni. Warna ni. Ada ni yang duk tengok ni tadi. Maka dia kena korbankan lembu tersebut apabila sampai masanya. Dan bila dia ta'inkan, ditentukan lembu itu, maka lembu tu lah. Dia tak boleh tukar lembu lain. Kecuali kalau dia kata, saya bernazar nak sembelih seekor kambing. Saya bernazar, saya nak sembelih, nak korban seekor kambing. Dia habaq nak kambing mana? Dia tunjuk dah kambing mana? Tak tunjuk.
Jadi bila tak tunjuk kambing mana, lembu mana, mana-mana lembu, mana-mana kambing boleh. Tapi bila dia tentukan dah, ni kambing cantik saya nak, ni kambing tempat, ni kambing aku ni. Ni kambing ni aku nak buat korban tahun ni. Kambing ni nak buat korban. Maka kambing itulah, yang ditentukan itulah, mesti kena buat korban. Walaupun dah terluput masa. Luput masa ni macam mana? Maknanya walaupun dah lajak daripada 13 Zulhijjah. Katalah kambing dia tu, dia duk belah elok, lepas tu cucu dia balik. Cucu dia pun balik, tengok kambing ni kambing Tok Wan ke? Kambing Tok Wan. Syoknya dengan kambing ni. Nanti Tok Wan nak korban ni. Kambing ni, bila Tok Wan nak korban? Tok Wan nak korban nantilah temu Pak Suhang balik, Mak Mang balik, Mak Lam Lehang balik. Raya ketiga. Raya ketiga tu kira awal dia 10, 11, 12 kan. Jadi cucu ni balik awal. Setiap hari dia duduk main dengan kambing ni. Start daripada dia balik cuti sekolah. Cuti raya ni cuti 2 minggu. 2 minggu tu lah. Cucu ni duduk dengan Tok Wan. Setiap hari dia lah duduk bagi makan kambing tersebut. Main sampai hari yang ke-9, dia dah jatuh cinta dekat kambing tu. Dia sayang kat kambing. Hari ke-10 tu, Tok Wan betul ke Tok Wan nak sembelih kambing ni? Ya lah. Tapi cik sayang kat kambing ni. Pula dah. Kan? Boleh jadi. Kan? Tapi cik sayang kat kambing ni. Tak apalah, sayang juga kita kena sembelih. Dia pun duk fikir. Raya tu dia tak boleh tidur 10 hari bulan. Dia tengok dia main ke surau ni, dia tengok orang makan sembelih, apa dah kambing aku ni. Mai hari yang ke-12, Pak Mak dia balik, Pak Lang dia balik, apa semua bekat balik, nak sembelih Tengok, hilang kambing tu. Dia bawa sendiri tak mana, tak tahu. Orang kata kat dia, nampak tak kambing Tok Wan nak sembelih ni? Tak tahu. Dia tak tahu. Sudah. Aku nak sembelih dah ni esok ni. Mai hari 12 hilang. Hari 13 hilang. Tak jumpa. Cukup masa lebih dah, makna lebih pada 13 dah. Bila pula jumpa ni? Esok dia nak balik dah sekolah, nak balik sekolah kan, nak balik rumah dah. Duduk KL. Jadi dia pun balik lah rumah. Bila balik rumah tu Tok Mahat ada ujung tembung main. Tok Mahat main. Dia kata ni, oi, kami ni duduk kat rumah aku daripada dulu ni, cucu hang tu belah kan. La ilaha illallah. Kami duduk cari kambing ni. Tak tahu cucu hang tu dah sembunyi berpakat dengan cucu aku kat rumah ni. Suruh belah. Kawan tu jangan balik KL dah. Tengok kambing tu jumpa balik. Jumpa bila? 20 Zulhijjah. Biar. Bila jumpa 20 Zulhijjah, maknanya dah keluar dah daripada bulan ataupun hari-hari tasyrik. Oleh kerana dah bernazar untuk sembelih dan ta'yin lembu ni, kambing ni, maka bila jumpa hari itu juga kena sembelih. Hari itu juga kena sembelih. Walaupun dah keluar daripada 13 Zulhijjah. Pasal ta'yin, pasal tentukan. Kalau tak tentu, dia kata saya akan sembelih seekor kambing. Kambing yang dia kata nak tu, katalah kambing hilang. Boleh ganti dengan kambing lain. Tapi kalau dia tentu tak kambing ni nak pakai riben. Kena ambil tu. Begitu. Baik. Itu yang kedua. Maka dua benda ni jadi wajib. Jadi wajib. Tetapi tidak jadi wajib, maknanya tak jadi korban yang wajib ketika menyembelih dia membaca Bismillahi Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Masa duk sembelih dia berdoa, dia kata ya Allah ya Tuhan, dengan nama Allah, ya Allah ya Tuhan, ini ialah
korban untukku, terimalah daripadaku. Walaupun dia kata ni korban untukku, macam tadi dia kata kat kambing ni, dia kata ni kambing korban ni, kambing ni buat korban lah. Ni kambing ni nak buat korban, kambing ni. Kambing ini jadi korban, ataupun kambing ni saya nak buat korban. Macam tadi tu jadi wajib. Bila wajib, dia ada implikasi dia. Implikasi dia ialah kita sebagai orang yang buat korban tersebut tak boleh ambil sikit pun. Kita kena bagi licin, bagi semua. Tak ada yang kata 1/3 bagi sedekah, 1/3 makan kat kita, 1/3 tak ada. Bila sebut kata wajib, kena bagi semua. Itu implikasi dia. Tapi hak ni dia kata, masa kita doa, ya Allah, ya Tuhan, inilah sembelihan saya, dia tak jadi wajib pula. Kerana apa? Kerana itu dia jadi doa. Dia jadi doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai doa untuk kita nak mengambil berkah daripada kita melaksanakan ibadat korban tersebut. Baik. Kerana walaupun ia ada di situ perkataan ini ialah korban untukku. Kerana tujuan mengambil, kerana sebutan itu dengan tujuan adalah mengambil berkat, bukan niat nak bagi tahu orang. Kalau niat bagi tahu orang tadi, ni kambing ni untuk korban, itu niat bagi tahu orang, ta'yin. Kita tentukan. Adapun kita masa tengah sembelih itu, kita pun kata, ya Allah, ya Tuhan, terimalah, inilah korbanku, terimalah. Yang ini adalah untuk kita berdoa, kita bertabaruk, mengambil berkat daripada ibadat korban. Maka bukan kita nak bagi tahu orang. Bukan ta'yin, bukan i'lan, tapi dia adalah bentuk doa. Maka tak jadilah dia sebagai korban yang wajib. Maka boleh kepada kita untuk nak ambil bahagian makan daripada binatang ataupun korban tersebut. Baik. Waktu korban itu mulai daripada naik matahari waktu syuruk. Itu waktu korban. Boleh mulalah daripada naik matahari pagi hari nahar 10 Zulhijjah. Tetapi yang afdalnya ditangguhkan sehingga matahari naik sekadar 7 kaki. Maknanya waktu duha. Kalau lebih mana? Mayanglah duha dulu. Kan? Kita mayang duha pula. Mayanglah raya dulu. Kita sembahyang raya dulu. Lepas tu dengar khutbah sah. Lepas tu cungkit lari balik makan bermuat. Mai balik untuk kita buat ibadat korban. Maka itulah waktu yang paling afdal. Kalau waktu syuruk, awal-awal syuruk lagi buat dah, tu dia tak tandas. Boleh dah, boleh. Dia kira dah syuruk dah, boleh. Tapi afdalnya ialah selepas daripada kita, maknanya sembahyang hari raya dan juga sekadar kita mendengar khutbah. Cuma kita di Malaysia ni jenis kita sembahyang lambat lah juga sebenarnya, walaupun kita kata awal. Betul. Kita sembahyang raya puasa itu dia buat 9 kan. Tak apalah, lepas benda itu kita nak pergi beraya rumah Haji Jabir makan kambing. Dia pun pergi buat haji. Haji apa? Jabir. Kami makan kambing itu dulu awal. Balik-balik tu dia pelekoh siap. Jadi kalau hari raya puasa, maknanya kita buat lambat sembahyang sikit pun tak apalah. Pasal lepas itu kita nak pergi beraya. Adapun raya haji ni, kalau boleh buat awal sembahyang pun tak apa. Sebab apa? Sebab sembahyang raya haji ni, habis sembahyang kita nak buat ibadat korban pula. Jadi kita awal sikit pun tak apa. Biasanya kita buat berapa sembahyang sini? 8 bagi awal no. Elok tu. 8.5. 8.5. 8.5 pun saya kira jadi lama. Kan? 8.5 taruh sembahyang, taruh khutbah, pukul 9 suku. Balik rumah, taruh nak main pula kan? Jadi kalau lagi awal lagi bagus ya. Tapi okey dah taruh tu pun. Okey dah lah. Baik. Dan berkekalan waktunya
Waktu kita nak sembelih ni, buat ibadat kurban ni, sehinggalah jatuh matahari hari yang ke-13 Zulhijjah sampai ke petang pun, no? Sampai ke petang tu sebelum tenggelamnya matahari. Maknanya 4 hari. Inilah raya yang besar, no? Raya yang lama. Kalau raya puasa ni sebenarnya raya kita syariah. No? Tu raya sebenar kita. Raya kita syariah. Habis-habis sembahyang raya, habis. Bukan nak boleh takbir raya. Habis dah lah. Itulah raya kita sebenarnya. Cuma Melayu kita ni duk biasa raya sebulan. Kalau ni bukan sebulan, 2 bulan. No? 2 bulan raya lah ni. No? Sampai gelap lagi tu ada lagi open house. Kan? Raya. Dia panggil apa dia? Tahu tu saya duk tengok ada buat open house raya lah. Telajak raya tu di mana tu. Telajak raya mana? Baik. Tak apalah. Tapi kita yang raya sebenarnya ialah raya ni lah. Raya Aidil Adha ni. Kerana kita boleh bertakbir, takbir raya kita ni sampai 4 hari. No? Baik, binatang yang sah dibuat korban itu ialah unta, lembu, kerbau, biri-biri ataupun kambing. Ini semua binatang ternakan. Binatang ternakan. Dia panggil al-an'am. Ustaz, landak pun orang ternak juga. Landak pun 4 kaki juga. Boleh nak buat korban? Mazhab kita tak boleh. Mazhab kita tak boleh. Ada qaul yang dhaif yang menyebut tentang boleh membuat korban lembu, ayam. Ada kan? Itu tak apalah, itu untuk qaul yang dhaif. Untuk orang-orang dikhususkan bagi orang yang dia teringin sangat nak buat tapi dia tak berkemampuan. Itu cerita lain lah. Bagi kita ni, orang yang biasa ni ada kemampuan, maknanya dia mu'tamad, mestilah binatang itu binatang al-an'am. Unta boleh buat korban untuk 7 orang. Demikian juga lembu dan kerbau secara share, kongsi. Maknanya seekor boleh 7 bahagian. Dari itu boleh 1 atau 2 share untuk korban dan bakinya 5 share untuk dimakan atau untuk dijual atau sebagainya. Maknanya tak semestinya 7 bahagian itu semuanya kena korban. Tak semestinya. Boleh saja daripada 7 bahagian itu 2 kita buat korban, ada juga 3 bahagian kita buat akikah, hak selebihnya tu saja buat kenduri. Saja nak buat kenduri. Boleh tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi macam kita ni memang kita khusus untuk di masjid surau kita ni memang 1 sekor kambing, sekor lembu untuk memang 7 untuk korban. 7 untuk korban. Tapi mana maknanya kalau nak bercampur sekor tu untuk 7 orang tu macam-macam niat, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Ustaz, kalau satu bangku tu lah 850. Dia surau kita 800 lah, kita kata 800. Satu bangku 800 tu kalau kami share 5 orang boleh tak buat lagu tu? Maknanya satu bangku 800 share dengan 5 orang, makna seorang pun balik 800 bagi orang tadi 5 orang. Bagi maknanya seorang berapa puluh? 80. 8 dari 5 400 160 seorang. Okey no? Dia kurang betul lah. Boleh tak mereka buat korban untuk satu pangku, bayarlah seorang 200 dinar? Boleh tak? Tak boleh buat. Tak jadi korban. Habis itu jadi apa? Jadi sembelihan biasa saja. Gila Ustaz, kami nak buat korban. Nak buat macam mana bagi dapat pahala korban? Boleh dengan cara kita
kita kumpul duit seorang berapa tadi? Katalah seorang 200 dan nak 4 orang jadi 800. Bakat bagi seorang 200 tapi bubuh nama seorang. A, B, C, D kumpul duit bagi atas nama seorang A. Buat apa? Buat korban. Korban tu siapa? Untuk A. Maknanya B, C, D tu bagi duit untuk A buat korban. Jadi A pun kata okey, tahun ni saya punya korban, saya buat korban. Jadi bila dia buat korban, lepas pada sembelih tu dia mengangkat tangan doa, ya Allah ya Tuhan, saya hadiahkan pahala korban saya ni juga dikongsikan kepada B, C, D. Tu boleh. Kalau nak bubuh satu pangku sampai 4 orang lemak, tak boleh. Faham tak? Satu pangku untuk 4 orang lemak tak boleh. Ni korban sebab punya ni bahagian katalah sekok 7 tu, kata okey, nama pertama daripada 7 ni, nama pertama ni ada 4 orang lemak tu dia. Boleh tak? Tak boleh. Dia kena buat satu nama saja. Tapi yang keluar duit ni depa 4 orang. Tapi bukan depa yang buat korban, depa ni hadiahkan duit ataupun sedekahkan duit tu kepada A yang bubuh nama, maka A yang buat korban tahun ni. Dan A pun doa kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, kalau ada pahala daripada korban yang saya buat tahun ni, hadiahkan pahala itu pada B, C, D. Lagu tu tak apa. Kalau nak ada ni tahun ni saya buat korban, A kata saya pun buat korban, B pun kata buat, tu tak boleh. Kena satu seorang saja. Tu habis tak ada duit lah. Habis tak ada duit. Untuk nak buat korban tak ada duit. Kalau untuk nak pergi Cameron Highland ada. Ada duit. Jadi kalau kita nak buat macam tu, kalau nak bubuh nama sampai 4 orang tak boleh. Kalau dia hadapan ni 4 orang ni, 3 orang hadiahkan kepada A untuk buat, jadi buat macam tadi. Baik tahun depan pun tak ada duit juga. Kolek bagi-bagi. Tahun ni hang pula buat korban. Kita bagi pula nombor B pula. B pun bubuh nama, B pun buat korban, doa kepada Allah, ya Allah kalau ada pahala, bagilah pahala kepada A, C, D. Buat cara lagu tu tak apa. Kalau nak buat untuk 4 orang satu pangku tak boleh. Kerana kambing, lembu, unta dan sebagainya hanya boleh 7 pangku saja, dan satu pangku tu pangku penuh. Dia tak boleh kongsi. Satu pangku sampai 10 orang bagi 80 ringgit. Tu karut. Tak boleh. Boleh buat lagu tu tapi dia tak jadi korban, dia hanya jadi sembelihan dan sedekah saja. Maknanya dia tak jadi ibadat korban. Ganggu tak datang pangku korban orang lain? Tak ganggu lah sebenarnya. Kerana kita dah sebut tadi, kerana sekok boleh 7 pangku, dan 7 pangku itu tak semestinya ke 7. Maknanya tak semestinya ke 7 itu adalah korban. Boleh saja dicampur dengan akikah, dicampur dengan saja-saja nak korban. Bahkan boleh saja orang bukan Islam pun join. Dalam 7 tu, katalah 6 orang saja yang ada duit. Kita nak benar orang je, cari tak ada orang. Tiba-tiba acong kata, apa pasal ni? Roh lah, pening-pening. Dia kata, kami nak buat korban, tak cukup lagi satu pangku lagi. Kalau macam tu, saya pun mau buat korban juga. Mana boleh, bukan Islam. Dia kata, kalau saya bukan Islam, saya tak nak boleh buat, tapi saya nak buat kenduri saja. Dia kata buat kenduri. Pangku dia buat kenduri. Dia bayar 800 buat kenduri. Boleh tak sekok tu? Boleh. Walaupun bukan Islam, walaupun bukan Islam, nak join jadi tak ada masalah. Kerana ibadat korban itu ikut pangku masing-masing hak 7 itu. Ikut pangku masing-masing yang 7 itu. Okey. Ustaz, kalau kata hak yang 7 orang ni Ustaz, katalah dalam 7 tu 3 orang
dan tiga pangku untuk 3 orang, 4 lagi company saya, company kadang-kadang kan company buat korban, jadi company saya ambil 4 pangku. Boleh tak Ustaz? Boleh, dengan syarat company itu orang. Faham tak? Maksudnya tak boleh ya. Dia syarat dia mestilah syarat pertama nak buat korban ni orang. Orang. Tak boleh yang nak buat ni korban daripada NGO. Tak boleh. Ni korban daripada persatuan, ni korban daripada kerajaan, ni korban daripada, tak boleh. Tak boleh. Habis tu nak buat macam mana? Jual kepada orang. Katalah tu ada NGO taja sekok lembu untuk buat korban. NGO tak ada buat korban. Sebab NGO ni pertubuhan, dia bukan orang. Kalau dia main sekok dia main orang tak apa. Masalahnya dia NGO, dia pertubuhan. Dia kata ni bagi kat usaha-usaha lah. Pasal ni ambil ni kami daripada pertubuhan sekian-sekian bagi sekok kebau untuk buat korban. Jadi kita terima, tapi tak boleh buat korban atas nama pertubuhan. So nak buat macam mana? Kena beda. Okey, ni kita ada sekok apa siapa yang nak masuk korban boleh masuk korban. Boleh masuk. Bagi nama 7 orang. No? Lembu dah ada. Kan? Cuma bubuh nama orang saja. Ataupun nak jual, nak bagi ni dah sikit, bayar sikit. Satu bangku berapa? Satu bangku 100. Pasal apa? Abang nak beli plastik ke apakah, abang nak buat kenduri ke apakah. Jadi 7 orang jadi 700. Nak cari mana bawa 7. 100 bangku 100. Kan? Tapi dah orang bagi dah dekat nama abang tu ambil lah. Mubah je. Kan? Kita bayar juga 100. No? Kita bayar 100. Ya? Maknanya kira macam kita belilah. Kita beli lembu tersebut ataupun kita beli panggung tersebut daripada kebau ataupun lembu yang telah diberikan kepada kita. Maknanya dijualkanlah lembu itu. No? Kita jual lembu tersebut, maka ada 7 orang, maka bolehlah dibuat korban untuk lembu tersebut. Maknanya ibadat korban. Kalau dia bagi itu, dia bagi lah, dia bagi untuk kita ni. Nak buat apa ni? Dia buat bagi ya. Memang dia buat bagi. Bagi untuk korban, tak boleh buat korban. Habis dia nak buat apa? Buat kenduri. Perubah pun buat kenduri. Sekok tu buat kenduri. Tak ada masalah. No? Tapi tak nama korban. Jadi nak buat korban, mesti kena syarat pertama dia orang. No? Syarat pertama dia ialah orang. Dia kira saya masuk bila syarat sikit kan. Baik. Kemudian dia kata apa lagi? Pada unta disyaratkan berumur 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Dan pada lembu, kerbau dan kambing mestilah umur 2 tahun masuk tahun ke-3. Dan pada biri-biri berumur setahun atau sudah bersalin 2 batang gigi hadapan. Kalau dia tak cukup setahun pun, baru 10 bulan, kambing biri-biri dia tu, biri-biri lah, no? Biri-biri dia tu dah luruh dah, maknanya dah salin gigi baru dah. Wahai baru 10 bulan, tak cukup setahun pun kira dah salin gigi pun boleh buat korban kalau biri-biri, no? Walaupun belum cukup umurnya setahun, padahal bersalinnya itu selepas bersalin gigi ya, bersalinnya itu selepas umur 6 bulan ke atas. Maknanya umur 6 bulan ke atas atau bulan yang ke-10, tengok dia dah salin gigi lah. Maka bolehlah buat korban, no? Dan lagi syaratnya, binatang itu tiada cacat seperti tiada bertelinga atau ekornya telah terpotong ataupun lembu gila. No? Lembu gila ataupun kudung ataupun sangat kurus ataupun yang buta dan yang sebagainya. Binatang korban pun nak kena diberikan perhatian juga lah. No? Kita azan dulu kan.
Ha? Azan dulu. Boleh. Boleh. No? Tak apa, tak boleh lah. Disyaratkan. Okey, baik. Itu cerita lembu tadi mesti kena binatang tersebut mestilah binatang yang sempurna lah. Sebab nak buat korban. Bukan nak buat makan, buat memberi. Yang ni nak buat korban, maka dia tak boleh cacat. No? Dia tak boleh terpotong telinga. Kalau dia terpotong telinga selepas korban, tak apa. Kalau dia tercucuk mata jadi buta selepas korban, tak apa. Tak boleh sebelum. No? Macam tu buat turun lembu daripada lori, tiba-tiba kaki patah. Duk tarik kasar sangat macam mana ke? Gedung dia tu patah kaki, tercucuk tulang. Allah. Boleh buat korban? Tak. Tak boleh buat korban. No? Tapi kalau kata hak yang buta tadi, kita sebelum sembelih tercucuk mata, maka tak boleh buat sembelihan, tak boleh buat korban. No? Tapi kalau lepas daripada dah sembelih, elok-elok kita sembelih tu, oleh kerana pisau terlalu panjang, masa kita duk tarik tu, lepas daripada dah sembelih tu, tertarik pisau tu terkena telinga, terlalu tajam, telinga putih, boleh berlaku kan? Orang kita tarik-tarik tu terkena telinga terputih tu dia. Boleh tak boleh? Korban sah tak? Ya, korban sah kerana terjadinya perkara itu selepas daripada korban. Makna dengan lepas daripada kita sembelih, tiba-tiba dia mengamuk, kita pun pisau tikam mata, buta pula dah mata. Kan? Tertikam pasal kita nak jatuh, kita nak rebah. Dah sembelih dah. Dia tolak kita pun nak rebah, pisau tertikam mata dia. Buta mata selepas dah sembelih, tak apa. Yang tak bolehnya sebelum. Sebelum daripada sembelih. Maknanya tengah duduk di padang ni, ada budak mana tahu dia pergi ambil listrik. No? Dia ambil listrik, dia ada pergi geram lembu ni. Dia berdendam lembu pasal dia tahu. Kan? Dia ambil lastik dia, duduk lastik kena mata, lembu pun kita pun pasal pula lembu ni, pergi tengok kemudian mata dia dah mata dia lastik pun guli. Dia budak ni kan, dia tarap apa tak tahu geram kan. Maka lembu tu tak boleh buat korban, kena tukang boleh. Baik. Disyaratkan berniat korban tu ketika sembelih. Nak niat waktu bila? Waktu sembelih. Niat nak berkorban itu pada waktu nak sembelih. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i boleh awal sikit. Boleh awal sikit. Ya Ustaz, kami duduk di Seremban macam mana nak niat? Yang ni nama dia al-wikalah. Kita wakil ya. Macam yang kita buat ni semua wakil, mana ada kita boleh buat sendiri. Kan, semua kita wakil. Kalau surau kita buat wakil dia. Kita mewakilkan kepada pihak surau atau kita wakil pada seseorang. Kita wakil. Boleh kita wakilkan. Wakil mesti kena wakil beberapa perkara. Yang pertama kita kena wakilkan kepada orang itu nak bagi sempurna. Yang pertama kita wakilkan kepada orang itu untuk beli lembu kita. Saya wakilkan kepada Tuan Haji untuk beli lembu korban sunat saya. Kena sebut korban sunat. Banyaklah tapi saya sebut hal yang mudah. Yang pertama mesti kena wakil untuk beli lembu, itu satu. Yang kedua wakil untuk sembelih. Yang ketiga wakil untuk bedak. Bedak ni lah. Kalau dia nak ambil sendiri, dia nak bedak sendiri, tak apa. Tapi kalau kata dia tak apa, saya serah, saya tak mau, dia tak bayar, saya nak cari orang miskin, bahawa saya tak reti, saya duduk rumah saja, saya wakil. Wakil untuk bedakkan bedak.
Apa dia? Bagi edar, bagi, no, edarkan, bagikan, no. Dan yang keempat, wakilkan kepada haji ini untuk dia mewakilkan apa saja untuk menyelesaikan apa nama sembelihan ataupun korban. Sebab kita wakil kat haji, contohlah saya wakil dekat Haji Mukhtar, bukan Haji Mukhtar yang sembelih, Haji Mukhtar pun wakil pula tak ustaz, kan? Wakil atas wakil. Jadi empat benda ni dia kena wakilkan. Maknanya kena wakilkan empat benda. Yang pertama wakil untuk beli, yang kedua wakil untuk sembelih, yang ketiga wakil untuk sembelih tu sekali dengan niat lah, masa kita nak niat tu kita wakil kat dia niat sembelih tu, niat korban. Yang ketiga wakil untuk edarkan, dan yang keempat wakil untuk mewakilkan kepada orang. Empat tu. Jadi macam mana Ustaz nak kena sebut panjang-panjang ke? Kalau bagus tulis dalam kita ada orang, dalam orang itu dia empat benda tu, kan? Ketika nak bayar duit 800 setengah tu, abang saya wakilkan kepada pihak surau yang pertama untuk membeli bahagian lembu saya, dan yang kedua untuk membeli tu sebut empat ni. Itu paling bagus. Ustaz ada tak ringkas-ringkas? Saya kalau banyak-banyak ni saya stroke. Dia stroke pun. Saya tak boleh tengok banyak-banyak ni, saya tak boleh. Lepas nak buat macam mana saya nak ringkas, saya tak boleh. 1, 2, 3, 4 banyak saya tak boleh. Buat macam ni. Ni ada mudah saja. Saya wakilkan kepada Tuan Haji untuk melaksanakan ibadat korban saya semuanya. Daripada ataupun daripada A sampai Z. Apa boleh betul. Yang pentingnya kita kata kat dia, saya mewakilkan kepada Tuan Haji untuk menyempurnakan semua urusan ibadat korban saya, ibadat korban sunat saya pada tahun ini. Maksudnya apa dia? Sempurna semua benda. Tu secara umum lah. Maknanya kita wakilkan kat haji ni semua benar. Semua benar. Itu selesai. Kalau kata kita tak payah. Pasal apa? Kita tak wakil, kita tak serah wakil untuk orang niat kepada kita. Tiba-tiba kita ni pagi kita sebut orang nak sembelih pukul 9, kita pukul 9 baru duduk backup. Orang berubah. Kan contohnya. Pukul 9 ni belum tak main lagi kan dia nak sembelih. Saat ni lipstick tak pun hadir. Lipstick pun dah tahu. Kan? 9, 10 orang table pula. Belum tak sampai. Saat ni baru nak keluar orang. Sampai sembelih. Kan? Nak kena niat masa nak sembelih. Jadi tak apa Ustaz, saya main, saya tengok, saya niat masa nak sembelih. Boleh lah kat dia. Lalu tu. Tapi lebih baik wakil pos nak. Ya wakil lah semua benda. Selesai. A to Z selesai. Haji buat lah. Yang pentingnya selesai. Dengan sempurna. Kita wakil selesai. Maknanya nak berniat ketika sembelih tu pun dah wakil lah. Jadi semua benda selesai dulu sebelum daripada kita nak buat sembelihan. Yang tu lah yang selalu ditimbul dalam masyarakat kita, masalah wakil tu lah. Jadi kita wakilkan maka selesai. Kecuali lah zaman-zaman dulu biasanya korban ni buat di rumah masing-masing. Zaman-zaman dulu lah. Lepas tu bila dah masyarakat kita dah ada kampung, dah ada surau, dah ada taman, dah ada hutan kuasa apa semua, barulah kita buat ramai-ramai ni. Kalau macam Kelantan, Terengganu sampai ke hari ni masih buat di rumah. Kumpul yang adik-beradik buat di rumah. Selesai. Senang. Kan? Tapi kalau kita buat di rumah, nak buat taman lah. Kan? Dan cara korban pun dah jadi rumah orang dah dulu. Kan? Kita buat taman. Depan rumah kita adalah 2-3 kaki. Tu tak buat taman dah dulu. Payah. Jadi kita buat di masjid surau. Jadi memudahkan banyak kita buat wakil. Disyaratkan berniat korban ketika menyembelihnya
sama ada sembelih sendiri atau wakil sembelih. No? Berniat dan niat ketika memberi wakil, mana masa kita nak saya wakilkan kepada haji, niat semua sekali. Niat korban, niat beli, niat apa semua kita serahkan dia untuk dia tolong selesaikan. Kita berniat inilah saya menyertai korban, ibadat korban yang sunat pada diri saya pada tahun. Haram makan korban wajib. Tadi itu hak nazar atau apa tadi itu wajib, jenis korban wajib haram makan. Bahkan hendaklah disedekahkan ke semuanya, tak boleh ambil kena licin bagi terus. Dan sunat makan sebahagian daripada korban sunat, manakala yang bakinya disedekahkan mentah-mentah kepada fakir miskin atau diberikan kepada orang kaya sebagai hadiah. Baik. Jadi lembu korban kita ni bila kita sembelih, maka di sana ada 3 bahagian yang boleh kita bahagikan. Yang pertama adalah sebagai korban yang wajib kita berikan kepada fakir miskin. Ini hak fakir miskin. Hak fakir miskin boleh mendapatkan daging korban. Banyak mana paling kurang yang kita nak kena bagi dalam kitab fiqh tu, paling kurang yang kita kena keluarkan daripada daging korban kita itu ialah sebanyak setengah kati. Paling kurang tu minimum. Setengah kati sekati 600 gram. Setengah kati 300 gram. Kalau kita korban, masuk korban 1/7 lah, satu pangku kita masuk. Kemudiannya kita sedekahkan korban tu 300 gram. Ini kedekut nak mampu ni. Kan? Katalah. Dia ambil 300 gram tu dia sedekah pada fakir miskin. Hak lain tu 1/3 dia balas kat dia. Memang hak dia lah. Kan? 1/3 tu dapat berapa? Satu pangku selalunya dapat berapa kilo kan? Belah-belah kan? Belah-belah kilo lah. Dia ikut lembu lah juga. Kan? Jadi katalah nak pergi senang kira 4, 8, 12. 12 kilo. Tak pergi senang kira. Kita tak pernah betul-betul. 4, 8, 12. Okey. Dapat satu pangku tu kita dah dapat 12 kilo. So 1/3 4 kilo untuk orang yang masuk. 1/3 maknanya 4 kilo untuk kita bagi kepada fakir miskin patutnya, tapi dia tak bagi. Paling kurang dia tak. Berapa minimum Ustaz tadi? 300 gram. Okey, 300 gram. Oh dia. Dan satu lagi, 1/3 lagi boleh untuk hadiah. Hadiah kepada orang kaya dan sebagainya boleh. Sah nak korban dia kalau dia buat perangai gitu? Sah. Tapi pahala korban dia hanya dapat 300 gram saja. No? Jadi nak dapat pahala lebih bukan 1/3 ni. Kita kena banyakkan pada fakir miskin itu. Banyakkan pada fakir miskin. No? Kalau kita nak kurangkan hak yang hadiah pun boleh, atau kita nak kurang hak kita pun bagus. Ataupun tak puasa kita buat macam biasa. Buat macam biasa maknanya 4 kilo untuk kita, 4 kilo untuk fakir miskin, 4 kilo untuk hadiah. Buat begitu. Yang pentingnya kadar paling sedikit yang mengesahkan kita punya ibadat korban adalah minimum tadi 1/2 kati. 300 gram. Tapi gamak sangat lah. No? Gamak sangat. Okey, baik. Itu kalau hak yang wajib dia kena bagi semua. Kalau yang sunat dia bahagikan yang tadilah daripada korban yang sunat manakala dan sunat makan sebahagian daripada korban yang sunat manakala yang baginya disedekahkan ke mentah-mentah kepada fakir miskin. Maknanya tak boleh kita buat masak, tak boleh. Kita bagi kepada fakir miskin yang mentah lagi. Yang duk fresh lagi tu kita bagi kepada dia mentah-mentah, jangan dimasak. No, bagi hak yang masih belum dimasak lagi. Bagi kepada dia. Atau diberikan kepada orang kaya sebagai hadiah.
Bila diterima oleh fakir miskin, jadilah daging itu hak milik dia. Bila orang fakir miskin dapat daging itu hak dia. Apa makna hak dia? Milik dia. Dia boleh buat apa saja. Katalah dia fakir miskin. Satu taman ni berapa ekor tadi? 4 ekor. 4 ekor. 4 ekor lah. Ekor apa 3 ekor lembu. Oh, ya Allah. Dah. No? Kata 4 ekor. Okey. Dalam taman kita atau kawasan kita ni cari fakir miskin susah sangat cari. Adalah beberapa orang. Jadi hak masuk bangku ni 7 kali 4, 7, 14, 1, 28 orang. 28 orang ni pakat bagi kat dia seorang 2 kilo. 28 kali 2 jadi 56. Dapat kat dia 56 kilo. Banyak tak? Oi, mana boleh Ustaz, semua bagi kat dia 56 kilo. Mana boleh tu tu? Awak nak juga? Kalau boleh nak lah juga. Nak jadi fakir miskin. Kan bayar. Dia dengki tu sakit hati kau fakir miskin nak buat apa? Kalau nak jadi fakir miskin, boleh dapat 56 kilo. No? Dia 56 kilo dapat kat dia. Hak dia. Kita kata 56 kilo ni nak buat apa? Nak makan terkedarang semua. Dia kata boleh, aku dah beli dah peti air. Setahun tu 56. Atau boleh tak mau, aku ambil dekat 10 kilo, lagi 46 kilo aku nak jual. Sekilo RM30. 30 tu murah tu. Lah apa duit tak 30? Nak kat 40 lah tu. Lah 30 lebih kan. Katalah nak pergi kira matematik senang. RM30. Pak, berapa kilo tadi? 46 kilo darat dengan RM30. Berapa ratus dah dapat kat dia? Itu lebih baik. Kerana apa? Kerana kita boleh membantu dia keluar daripada kemiskinan. Itulah tujuan utama kita buat korban. Kerana nak membantu fakir miskin. Bukanlah kata saya tak boleh. Boleh, tapi yang lebih afdalnya ialah kita bagi pada orang miskin. Ni kita pergi hantar pergi kat kawan-kawan sama-sama kita kaya-kaya ni. Penuh peti air. Wahai dia kaya. Penuh peti air saya 8 kilo. Tu dia. Pasal apa? Dia dah tetap bakal buat kawan ni bagi kawan ni kawan bakal kumpul 8 kilo daging tu ada kat dia. Bukan kita tak boleh, hadiah boleh. Tapi tak capai lemak-lemak. Matlamat kita nak bagi kepada fakir miskin. Patutnya biar kita bagi kat fakir miskin lagi banyak, lagi bagus. Dia bagi hak kaya-kaya. Berapa dia pun nak makan segala. Dia pun ada duit, dia bagilah sendiri. Salah dong. Dah, pergi bagi. Tapi ustaz ni kan hadiah. Ya, lebih baik bagi kat orang miskin daripada bagi kat orang kaya. Kerana mencapai maksud. Maksudnya ialah kita nak inilah guna dia Aidil Adha berkorban untuk fakir miskin, bukan untuk orang kaya. Okey, jadi orang miskin dapat dia nak buat apa dengan kambing dia, dengan lembu dia, nak buat apa? Biar pergi kat dia. Dia boleh makan, dia boleh jual, dia boleh sedekah, nak buat apa ikut suka dia. Beza dengan orang yang dapat hadiah macam kita, orang kaya. Kaya lah kita ni. Kan? Dapat hadiah, kita tak boleh jual. Kita tak boleh jual, kita tak boleh lupuskan. Kita hanya boleh apa? Kita hanya boleh makan. Atau kita sedekah kepada orang. Itu boleh. Kita makan kat kita, ataupun pasal dah banyak, 8 kilo dah kita dapat. Kita tak habis makan ni. Kita sedekah pula ke orang. Boleh. No? Itu tak ada masalah. Yang tak bolehnya kita jual. No? Kita jual pula kita 8 kilo ni, kalau kopi jual 8 darab 3, 8, 16, 24, 240. Jual tak boleh kan? No? Kalau fakir miskin boleh jual untuk membantu dia, tak ada masalah. Okey, ada orang kaya tak boleh, atau diberi orang, atau dijual, atau sebagainya. Orang yang punya korban tidak ada hak meletakkan syarat apa-apa kepada fakir miskin. Kita bagi kat dia, pada fakir miskin,
Ni untuk hang makan saja lah. Hang kena pandai-pandai jual. Kan? Hak pergi miskin tu kena kata tak dia. Ini. Hang lah. Aku ni hak aku kan. Hang ikut suka aku lah. Lagu tu. No? Tengah lagu tu. Ni orang tak bagilah terbang. Kan? Kita bangun baik. Terima kasih. Itu pula. Aku suka hatiku lah. Haram dijual korban oleh yang empunya, sama ada dagingnya atau tulangnya atau kulitnya atau bulunya, dan haram juga benda-benda itu jadi upah kepada tukang sembelih. Maklumlah ni. No? Tukang sembelih tak boleh diberikan upah daripada daging-daging korban tersebut. Tapi dia boleh dah kita bagi dia sebagai hadiah. Bila dia buat hadiah apa semua kita dah bagi. Boleh. Itu tak ada salah, itu bukan upah. No? Itu bukan upah. Itu adalah hadiah. Sama macam orang lain datang, itu hadiah. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya kita ambil daging ni upah. No? Kalau tolong sembelih. Ya, tak boleh. Itu tak boleh. Upah kena bagi benda lain. Ni bukan daging. Apa dia ni? Roti canai 4 lebih. Tak apa. No? Itu tak apa. Yang tak bolehnya kita daripada daging korban tersebut tak boleh. Tiada sah diperbuatkan korban bagi orang yang hidup melainkan dengan izinnya. Kita nak buat korban untuk siapa ni? Kita buat korban, kata nak buat korban untuk isteri kita. No? Isteri kita tak tahu. Tak tahu mahal korban, tengok nama apa semua, orang panggil nama isteri kita. Bangku kedua, puan sekian-sekian, kita nama macam nama I. Memang nama you. Dia kata, tapi I kan tak buat. Bila masa pula I buat korban tahun, I yang buat untuk you, I pun nama you lah. Tak boleh. No? Tak boleh kita bubuh nama orang yang masih hidup. No? Melainkan dengan izinnya. Ba'ala you, I nak buat untuk you ni korban tahun ni. Boleh tak? Kata boleh bang, tak ada masalah. Boleh. No? Kecuali bapa atau datuk harus membuat korban untuk anak cucunya daripada harta bapa dan datuk itu sendiri. Jangan lebih balas duit pula tu. No? Nak buat cucu untuk cucu boleh, no? Atau buat anak kita, tapi jangan dibalas duit dia. Dia tahu bagus, no? Cucu buat korban tu ni. Tuan guna duit tuan pun tidak guna duit dia, jadi banyak. Tak boleh. No? Kena ambil duit kita. Itu boleh. Kalau matilah macam mana? Orang yang dah mati. Tiada sah diperbuatkan korban untuk orang yang sudah mati, kecuali dia ada berwasiat ketika itu baru sah diperbuat korbannya. Sebelum dia mati dia wasiat. Kalau mau mati nanti buatlah korban tak mau lah. Itu wasiat. Baru kita boleh buat. Tiba-tiba tak wasiat. Saya nak buat korban untuk arwah mak saya, boleh tak? Saya nak buat korban untuk arwah ayah saya, boleh tak? Tak boleh. Ada tak dia wasiat sebelum dia meninggal dulu? Tak ada. Nak buat tak boleh. Habis itu nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Kita masuk korban atas nama kita. Lepas tu selesai daripada korban, kita doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, hadiahkan pahala korban ini kepada arwah yang meninggal. Lepas tu nak buat macam mana Ustaz? Kalau kita pakai tak berniat tu, tak wasiat tu, pakai sampai kiamat tak boleh ubat tu. Sebab itulah agama ajak kita supaya tulis wasiat. Tulis wasiat duduk bawah bantai tidur. Wasiat ni bukan wasiat sepertiga hartaku untuk sidik sigarga. Bukan. Wasiat kita tu selain daripada pesanan takwa kepada anak-anak ayah berpesan kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Seandainya ayah dah tak ada nanti, tetaplah istiqamah. Okey. Tulis juga dalam tu, ayah mewasiatkan kepada siapa-siapa sahaja yang ingin melakukan umrah kepada ayah benarkan. Demikian juga siapa saja yang ingin melakukan korban kepada ayah, maka ayah diizinkan. Sampai kiamat boleh buat korban.
Sebab apa? Sebab kita mewasiatkan. Tahun ni saya nak buatlah untuk ayah saya. Ayah ada wasiat tak? Ni surat dia kata siapa nak buat, siapa nak buat boleh buat. Sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Ataupun kita wakafkan sesuatu kan, kita wakaf tanah, orang buat ma'at tafiz. Kita pun tulis dalam janjian tu, saya wakafkan tanah ini dengan syarat hendaklah membuat umrah kepada saya tiap-tiap tahun hasil daripada tanah wakaf ini. Contohnya. Boleh. Barulah orang boleh buat wakaf, boleh buat buat ibadat umrah ataupun melaksanakan korban. Bila sudah diperbuatkan, wajib disedekahkan semuanya. Kena sedekah semua. Orang yang membuatkan itu tiada boleh makan bagi dirinya atau orang-orang yang di dalam tanggungannya, kerana di dalam hukum tidak diluluskan seorang itu bersifat memberi dan dia juga bersifat menerima. Tidak baik terima juga. Mana dikecohnya orang. Wallahu a'lam bishawab. Cuba teratur akikah. Ni masuk akikah pula nanti kita. Kok ada persoalan tentang boleh kita tanya sikit lah. Kok ada persoalan berkaitan dengan ibadat nak kita nak buat korban ni, insya-Allah. Silakan. Ya Tuan Haji. Daging korban ibadat. Ibadat. Jadi di situ ada khilaf ulama. Sama ada orang bukan Islam boleh makan ataupun tak boleh makan. Sebahagian ulama mengatakan tak boleh. Kalau dah bagi kita kena ganti. Dan sebahagian lagi mengatakan boleh dengan niat, maknanya kita melembutkan hati kerana dia dah duduk dalam masyarakat kita, duduk dalam komuniti kita dan sebagainya, tapi kena bagi untuk makan. Bukan bagi daging, maknanya bagi makan. Masak. Kita masak, kita bagi dia makan. Bukan daging mentah. Itu habis longkang waktu. Sebahagian kita tak boleh. Pasal daging korban ibadat tak boleh bagi. Ada juga pandangan kita boleh bagi makan, tapi yang daging makanan, bukan daging mentah macam mana yang kita ada bagi hadiah kepada orang. Allahu a'lam. Ya kan? Daging korban kita nak boleh simpan berapa lama? Selama mana daging tak rosak, simpan. Dia tak ada hari. Tak ada. Ya. Daging korban kita boleh simpan sampai selagi mana daging tak rosak. Boleh simpan dia. Tapi Ustaz, ada hadis kata jangan simpan lebih daripada 3 hari. Itu hadis yang lama, hadis yang baru. Lepas daripada itu ada juga Nabi SAW kata, aku pernah melarang kamu daripada menyimpan daging lebih daripada 3 hari. Sekarang makan dan simpanlah. Dulu pasal Nabi tak bagi, pasal masa buat korban itu tahun sudah lah. Masa buat korban tahun sudah, orang-orang Arab Badawi daripada ujung kampung main semua. Jadi Nabi tak bagi simpan, pasal Nabi nak suruh keluarkan semua tu, bagi ke orang susah. Itu maksudnya. Main. Kemudian tahun depan Nabi kata, dulu aku pernah larang hamba daripada simpan, sekarang hamba nak simpan pun boleh, hamba nak makan pun boleh, ikut hamba. Maksudnya dia, hadis yang baru ini telah menghazafkan ataupun menasahkan hadis yang larangan sebelumnya. Maka boleh simpan daging tersebut selama mana yang boleh guna. Maknanya kena bagi tak dalam masa 3 hari? Tak semestinya kena bagi 3 hari. Tuan-tuan, kawasan kita ni katalah kita nak bagi, tak ada orang nak terima dah Ustaz, lembut ni. Surau beli peti air hapsah. Simpan hak bahagian 1/3 orang miskin kita pergi bagi kat bagi miskin. 1/3 hak yang untuk hadiah mereka dah bagilah kepada kita pergi bagi, tak ada orang dah, kita simpan di surau.
Jadi kalau ada fakir miskin ke ataupun ada orang yang nak mai lepas ni dia memerlukan bantuan ke dan sebagainya, ambil daging tersebut tu pergi bagi. Ataupun esok nak buat kenduri ke apa, ambil daging tu buat kenduri. No, sekali buat apa nama, tahun ni buat 4, katalah lepas ni ramai sangat, kita buat 10, tak tahu macam nak buat apa, beli petik air bau, dalam petik air tu boleh makan setahun. Lagu tu, no, maknanya bukan kena bagi perhabis terus pada hari kejadian, no, dia kita bagi perhabis kepada hari kejadian, bila kita tak ada petik air. Masjid kami tuan-tuan, masjid kami lah, masjid Bandar Baru, Masjid Al-Halim Bandar Baru, kami ada petik air besar. Ada bahagian yang hak bahagian orang bagi-bagi ini, fakir miskin kita bagi, hak yang sebahagian daripada hak yang hadiah-hadiah ni, yang tak ada orang nak terima. Saya sekali buat korban berapa puluh ekor, jadi berlemak saja, kami simpan petik air. Petik air kami ni, kalau ada orang miskin, ada orang susah main daripada qaryah mana ke apa ke, kita bagi. Ataupun kita nak buat kenduri ke apa ke, buat majlis apa ke, ambil daging tu, boleh makan setahun. Kira nak dekat raya, cerah balik betul, nak masuk abang pula. Boleh buat begitu. No? Maknanya daging tu boleh bermanfaat sepanjang tahun. Boleh buat begitu. Okey, cuma nak kena keluar modal pula lah beli petik freezer petik air besar kan. Tetapi boleh tahan lama. Yalah nak habis lah. Ada soalan lagi tak? Ada lagi? Tulang yang hadiah ke apa dah? Ya. Lepas daripada kita makan apa semua, seeloknya kita tanam. Tak apa je, tapi seeloknya kita tanam. Tak apa. Tapi seeloknya daging apa nama tulang daripada korban tu kita tanam lah. Seeloknya lebih betul lah. Okey. Ada lagi tak soalan? Tak sama nak korban. Kalau suruh nak buat cara tu, dan lagi 12 hari beli freezer. Itu nak simpan tahun mana pula dah. Kan? Tapi tahun ni boleh 4 ekor ya, tak banyak. No? Lepas ni kita buat banyak, kita simpan banyak-banyak, boleh guna setahun. InsyaAllah. No? Ada untuk orang fakir miskin yang mana-mana main, kan? Bukan masa musim tu saja. Mana boleh guna untuk sepanjang tahun. Wallahu'alam. No? Tak ada apa-apa. InsyaAllah. Kita jumpa pula nanti bulan depan. InsyaAllah. Wallahu'alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yang nombor Islam Nasrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا بالصالحات وصدقوا. والقول هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.